Sorotan berita setakat jam 2 petang, Jumaat 17 Oktober 2025. Pertindihan kerusi membabitkan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan akan dimuktamadkan dalam mesyuarat khas antara dua parti esok, kata pengerusi BN Sabah Bung Motaradin. Enggan mendedahkan don terbabit, Ketua UMNO Sabah itu berharap satu keputusan terbaik dapat dicapai untuk mengelakkan pertemuan dua parti yang telah setuju bekerjasama pada PRN Sabah 29 November depan. Ahli Parlimen Gerik Fatul Huzir Ayub bersedia untuk sekali lagi berdepan Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Dusuki pada PRU 16 sekiranya diberi kepercayaan oleh Perikatan Nasional sambil menyifatkan pengumuman Barisan Nasional menamakan Ashraf sebagai calon di Parlimen Gerik bukan sesuatu yang mengejutkan. Fatul berkata beliau tidak mahu mencampuri urusan dalaman UMNO namun mengakui pengumuman itu agak pelik kerana dibuat ketika semua sibuk membuat persiapan menghadapi PRN Sabah seolah-olah ada sesuatu yang tidak kena dalam parti tersebut. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Singapura membidas PAS atas kenyataannya yang bercanggah berhubung ulasan yang dibuat oleh dua pemimpinnya semasa pilihan raya umum Republik itu awal tahun ini. Menurut kementerian itu, kenyataan PAS semalam yang mempertahankan hantaran pemimpinnya sebagai ulasan rentas sepadan yang biasa bercanggah secara langsung dengan penjelasan parti itu pada April yang mana ia cuba menjarakkan diri daripada isu itu. Polis tidak dapat mengesahkan dakwaan ibu kepada remaja perempuan 16 tahun yang maut dalam kejadian di sekolah di Bandar Utama bahawa anaknya ditikam lebih 200 kali dengan Ketua Polis Petaling Jaya Samsudin Mamat berkata setakat ini pihaknya belum menerima laporan patologi. Terdahulu dalam sidang media diadakan ketika upacara penghormatan terakhir anaknya, Wong Liping berkata kebanyakan kesan tikaman tertumpu pada bahagian kanan badan selain turut merayu orang ramai supaya berhenti menyebarkan maklumat tidak benar mengenai kes itu. Demikian sorotan berita untuk petang ini. Untuk maklumat lanjut, layari FMT dan ikuti kami di sini. Jumpa lagi 8 malam nanti.